sarang ini perubahan baik ditunjukkan oleh Ikram Dani untuk menuju ke lekoh yang pertama. Di belakang terutama yang akan cuba untuk merapatkan diri mereka dengan kelompok di hadapan. Ikram Dani sama dengan Zakwan yang nampak nombor 3 yang masuk lebih dahulu. Dia adalah nombor Fatihah di bahagian belakang di awal perlumbaan ini. Kelompok yang masih lagi kelompok yang besar baru saja melepasi 3-4 selekoh untuk menamatkan bagi pusingan yang pertama. Tumbulan yang baik dari Ikram Dani untuk inside line, tapi sekarang ini naik ke depan adalah Muhammad Farhan Nakib. Raja Abdul Rakib pun naik ke tempat kedua. Berkata Rakib mula dengan agresif, dan seperti biasa kita akan lihat Rakib cuba untuk lari di depan dan buat jarak. Tapi walaupun Rakib ada advantage in dia punya form factor, tapi bukan senang, bukan mudah dalam kategori R15 Embrace Elites. Kita tengok dalam lap yang kedua nanti mereka boleh melakukan kumpulan yang besar. Jumlah pelumba dalam kumpulan yang pertama itu juga memberikan kesan sebenarnya kalau kumpulan itu terlalu ramai pelumba, kesukaran untuk mereka ketika untuk keluar dari kelompok tersebut untuk lakukan pecutan di penghujung nanti. Masih ada satu kumpulan yang besar tapi mulai nampak bahagian depan membentuk satu kumpulan, satu kelompok pelumba yang mendahului perlombaan ini. Besar malam 15 pelumba yang dapat 12 pelumba semalam. Kali ini mungkin dapat menyaksikan lebih lagi pelumba dalam kumpulan yang pertama. Seperti inside, sekarang ini dekat selekor 14 daripada Ashraf Zakwan. Different tactic untuk Ashraf Zakwan kali ini. Dia cuba untuk attack awal. Ashraf rasa dia ada yang lebih daripada pelumba lain. Very different choice untuk Ashraf, dan remarkable kalau dia berjaya untuk melakukan taktik ni. Tapi Nuzul Adi pun sudah sampai belakang Ashraf. Baikkan dalam Ikram Dani cuba untuk dapatkan inside line ke selekor 15, tapi once again di selekor 15 Ashraf Zakwan dia ada advantage. Dia dapatkan the better line, the better drive. Bit of a battle antara Nuzul Adi dengan Ikram Dani. Nampak 3 yang berada di depan. Ashraf Zakwan dia bersama dengan Farhan Nakib, Omar Faiz, Adam Haris Hafiz, Ikram Dani, Ahmad Jebat. Masa ini kita ada 13 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat dan 16 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Dari 2 saat. Jadi kelompok besar yang ada di hadapan sekarang ni 16 pelumba ke semua. Ada seorang pelumba. Dengan 2 pelumba itu nombor 15. Itu adalah Syazul Akif Hakimi di selekor 2 turun ke selekor 3. Insiden yang 2 pelumba, tapi ini Syazul Akif yang terjatuh di exit selekor nombor 2. So sayang untuk Syazul Akif. This weekend punya race kita ada way more incidents daripada biasa untuk R15 Elites. Dan ni pelumba lain pula yang involved juga. Ni Ali Imran. Oh, sayang untuk Ali Imran. Ya, Ali Imran pada tempat ke-9 tadi kesampan untuk namatkan lap yang pertama. Dia berada dalam kelompok utama ini. Jadi kelompok utama telah pun berkurangan sekarang. Kerana Muhammad Ali Imran, Muhammad Zulhijri ketua di perlumbaan. Tapi nampak kelompok depan ni Daniel tidak begitu ramai. Kerana membentuk satu kelompok yang kecil yang berada di hadapan. Tadi kita lihat bagaimana Ashraf Zakwan cuba untuk lari. Ada 4 pelumba saja, tapi sekarang kelompok yang agak besar, tapi berbanding semalam ni adalah kelompok pelumba yang agak kecil sedikit. Kemungkinan insiden yang berlaku di turn 2 tadi yang berpisahkan grup
leading group depan. Ya. 10 pelumba saja yang berada di hadapan sekarang. Dalam kelompok yang pertama untuk menentukan siapa yang boleh memenangi perlumbaan ini. So kan grup besar yang kita biasa lihat selepas insiden tadi. So it's going to be a different battle. Tapi kemungkinan grup belakang leading group sekarang ni mungkin boleh dapatkan extra pace untuk kejar leading group. Kerana Ahmad Ryan Qayyum yang berada di grup kedua baru melakukan sektor 2 yang terpantas Zelita. Okey, kita akan sampai untuk lap yang kedua. Kita akan lihat berapa jumlah pelumba dan Ikram Dani yang berada di hadapan sekali. Ikram Dani, Nuzul Adi, Farhan Nakib, Muhammad Hafiz Tazani, Muhammad Arfan Ashraf, Ahmad Jebat, Zulkarnain. Sedang terjadi 10 pelumba. Ahmad Jebat, Zulkarnain, Ryan Kardani, Ashraf Zakwan, Ahmad Ryan dan Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah dalam kelompok di hadapan. Ashraf Zakwan tadi ada lap sebelum ni kita nampak dia turun ke belakang sikit, tapi sekarang ni dia kembali di depan nombor 33. Ashraf Zakwan dia kata it's a bit of a yo-yo kali ni. Dia akan naik ke depan, so turun sikit. Ikram Dani naik kembali ke tempat pertama. Raja Abdul Rakib di tempat ke-5. Masih yang terpantas setakat ini Ryan Kardani yang baru masuk dalam pusingan 2 ni. Dia melakukan masa 2:53.909. Dan Kardani adalah satu pelumba yang kita dapat kenal dari One Make Race dengan 31 Racing Team di Championship Petronas Malaysian Cup Prix. Ryan Kardani ada bakat dan good potential untuk the future. It's good to see Ryan Kardani masuk dalam R56 Race Elite sekarang ni. Tengok kumpulan di hadapan nombor 33 yang sentiasa berada di depan. Seperti saya katakan tadi, Zakwan ini digemam untuk mendahului, digemam untuk berada di hadapan dan mengawal perlumbaan. Di kumpulan 2 tadi kita lihat Mirshan Alriz yang masuk balik dalam R59 Race Elite selepas tak ada untuk pusingan kedua. Jadi sekarang berada di tempat 12. Di bahagian dalam di sektor 14, a nice overtake, double overtake dari Raja Abdul Rakib. Ikram Dani wide sikit di bahagian exit. Sekarang Raja Abdul Rakib pun dah mula untuk push. Sekarang Ikram Dani yang leading the race. Itu kumpulan grup nombor 3 untuk R56 Race tadi. So kita ada 3 grup. Sekarang ni di sektor 15, agresif dari nombor 36 Muhammad Jebat Zulkarnain. Tapi Ashraf Zakwan seperti biasa di sektor 15 dapatkan the stronger line dengan the better exit. Sentiasa berada di depan Zakwan untuk mengawal perlumbaan. Dia berapa kali kita akan cuba untuk melarikan diri. Di 18 Farhan yang sampai berdahulu. Ashraf Zakwan, Adam Haris, Ahmad Jebat, Ryan Kardani, Ikram Dani, Abdul Rakib Raja Nur Fatihah, Muhammad Arfan Asnaf, Arfan Ashraf, Muhammad Hafiz Tazani, Muhammad Zaini dan Nuzul Adi Muhammad Sudin. Bukan untuk penuh pelumba di hadapan. Sekali kembali ke depan Ikram Dani ini grup nombor 2. Grup nombor 2 kita ada Tan Kaweng, Syazaki Ali, Muhammad Danish, Muhammad Arif Darwish, Muhammad Rais Shazwan, Said Adam Zakwan, Muhammad Zulkaim, Sheikh Muhammad Ishraf dan Mirshan Alriz Muhammad Maziz. Ada 8 pelumba dalam grup kedua. Dan Mirshan naik di sektor keempat. Dan kembali di grup leading group kita ada 10 pelumba. 12 pelumba. Yang biasanya strategi yang dimainkan adalah untuk mengikori dari belakang.
Dan sebab tu pelumba yang berada di depan jarang untuk menangi perlumbaan ini kerana yang belakang tu menanti ruang saja untuk masuk. Tapi kita nampak Zakwan berbeza sedikit. Dia untuk gemar berada di depan dan dia akan mula mengawal perlumbaan, terutamanya pada hujung nanti. Dan kita boleh nampak sekarang Kamdani yang berada di depan. Kamdani yang masih melalui perlumbaan ini akan turun sikit ke belakang. Tapi Kamdani juga menjarakkan diri pada lain-lain dari lain-lain pelumba. Kamdani kali ini nampak a bit more eager untuk dapatkan kemenangan. Semalam dia tamat race pertama dengan P5. Hampir berjaya untuk menaiki podium, tapi this time kita nampak Kamdani nak habiskan pusingan 3 dengan a good finish. Adam Haris Hafiz baru melakukan masa terbatas 251.8. So the first 251 yang kita ada dalam race pace kali ini. Itu adalah jarak antara 3 grup yang kita ada. Ini sekor 15. Kali ini Ashraf Zakwan ini cuba untuk dapatkan the line, tapi dia hanya dapat naik ke tempat kedua. Tapi kan Ashraf Zakwan sentiasa ada dekat depan setiap kali kita sampai ke sekor 15. Alright, baki 3 pusingan saja untuk race 2 untuk berjaya sumpah Yamaha R56 Race Elites. Ini akan jadi the first taste of action yang kita akan nampak untuk more aggressive overtakes. Mereka akan cuba line yang berbeza untuk dapatkan the race plan untuk final lap battle. Berakhir dia cuba untuk line yang berbeza sikit. Sekarang di depan lagi sekali Kamdani. Kamdani dia sentiasa dapat cari ruang untuk naik ke tempat pertama, tapi bila kita sampai di sekor 15, itu adalah weakness of Ikram Dani so far untuk race kali ini. Dia tak jumpa lagi the right line. Hampir ada kesilapan sikit di sekor 4. Saya tak silap itu Muhammad Afiq Shazani yang buat kesilapan di sekor 4 tadi. Lihat bagaimana Ikram tadi akan cuba mempertahankan bukan depan, kerana saya rasa berapa lap yang Ikram tadi berada di depan. Dia mendahului perlumbaan dan menarik lain-lain pelumba, tapi nampak Zakwan dia ketinggalan sedikit sekarang. Dia ada dalam tengah-tengah dalam kumpulan ni. Zakwan ada di situ. Nombor 3 pun ada di dalam ini juga. Nombor 3 pun Jabir Rakib, pelumba yang tahu bagaimana untuk keluar di penghujung nanti. Semalam dia dah lakukan, tapi nasib tidak menyelbahi Raja Nur Fatihah apabila Raja Abdul Rakib maafkan saya, dan dia gagal untuk menangi perlumbaan sedikit saja. Hari ini macam mana percaturan yang akan dilakukan oleh mereka menuju ke turn 15 nanti. Mereka akan develop ketika lap selepas ini, lap yang kedua, untuk melihat di mana kedudukan. Ini adalah review kali pertama untuk melalui turn 15 lagi ke semua pelumba. So ini Adam Haris nombor 12 yang ada dekat depan Ikram Dani. Lagi sekali dia akan cuba untuk cari line untuk sekor 15. Semua tengah battle for the inside line. Ikram Dani kali ini berjaya untuk pegang inside line. Ada seorang pelumba yang wide di sekor 15. Itu adalah Afiq Shazani lagi sekali. Tadi di sekor 4 kita nampak Afiq Shazani pergi wide, dan sekarang ni again di sekor 15. Zakwan naik ke tempat kedua sekarang ni. Kita mulai nampak nombor 33 berada di depan sekarang. Lepas segmen yang pertama, nombor 33
juga di depan. Nombor 3 juga dalam kumpulan atau kelompok ini. Bagi 2 pusingan sahaja untuk berjaya sempur Yamaha R59 Race Elites. Wonder 2 untuk minggu ni. Pusingan ketiga di kumpulan 2 Missionaries naik ke tempat ke-12. So it's still a battle untuk points, untuk mata dalam kumpulan 2 antara 8 pelumba. Nak lihat sama ada Zakwan dapat mengekalkan kedudukannya di hadapan, memenangi perlumbaan ini. Dan jika dia berjaya menang, bermakna dia 4 kali berturut-turut memenangi perlumbaan. 2 kemenangan musim lalu, pusingan lalu, dan pusingan ini dia telah memenangi 1 perlumbaan semalam mengalahkan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. Okey, di sini kita lihat preview apa yang akan berlaku di turn 15 nanti. Ini adalah kumpulan kelompok pelumba yang akan naik emas, perak dan di tempat pertama, tempat kedua atau tempat yang ketiga dalam perlumbaan. So, lihat masih lagi Justin dah mengatur susunan untuk kesemua pelumba ini. Kita akan dapat kita punya first taste of the potential last lap battle di Seleko 15. Mereka akan cuba untuk cari line. Sekarang ni kita tahu yang Ashraf Zakwan dia akan rasa confident dengan dia punya pemilihan line untuk Seleko 15. Dia tahu bagaimana nak masuk dan keluar daripada Seleko 15 tu. Dia berjaya buat tu dengan konsisten dalam hampir setiap lap. Ikram Danny dia cuba untuk memegang a very tight inside line pada lap sebelum ni. 33 yang berada di luar untuk menuju ke Seleko 15. Kali kedua terakhir, dan tengok dia cantik, dia masuk dan terus berada di hadapan dan keluar di tempat yang pertama. Dia tahu dari lain pelumba akan cuba untuk menghalangnya nanti. Kerana kita lihat dia berada di depan sekarang, diikuti dengan nama Jebat Zulkan Nain di tempat yang kedua dengan Muhammad Afiq Syazani. Tempat ketiga Raja Abdul Rakib tempat yang keempat. Ini kumpulan pelumba 11 kesemuanya yang dipisahkan kurang dari 1 saat. 11 pelumba ini yang boleh bukan 1, 2 dan 3 atau tempat yang ke-11. Jadi bayangkan dalam masa 1 saat ini perbezaan menyebabkan kilangan mata begitu banyak untuk pelumba. Final lap untuk pusingan 3 dalam kategori berjaya sempur Yamaha R59 Race Elites. Dalam lap sebelum ni kita lihat a good line dari Ashraf Zakwan, dan sekali ni dia cuba untuk dapatkan inside line di Seleko 4 dan Ashraf Zakwan naik ke tempat pertama. Triple overtake untuk Ashraf Zakwan. 5 dan 6, tapi kita nampak 2, 4, 5 pelumba ni cuba untuk menjarakkan diri lari dari kumpulan yang pelumba lain. Yang belakang cuba untuk mengejar kembali dan membenarkan untuk mereka lari jauh. Lakuan mula untuk menguasai pelumbaan sekarang, mula untuk berada di depan. Dan 9 terpenting nanti, kerana ketika ini mereka akan dalam attack mode dan boleh lakukan kesilapan di 9 dan 10. Cara untuk masuk, Zakwan masih lagi tahankan kedudukannya di hadapan Ashraf Zakwan. Cantik masuk di 9 dan 10 untuk berada di hadapan. Kedudukan sekarang untuk sampai ke turn 11. Di depan ini misalnya ada kelompok yang terpisah sedikit. 6 pelumba yang berada dalam kelompok yang pertama ini. Sekarang ni 6 pelumba yang dapatkan advantage, tapi kelompok belakang dah sudah sampai. Dan sekarang Ikram Dani lagi sekali dia akan cuba untuk dapatkan drive keluar dari Seleko 14, tapi Raja Abdul Rakib dapatkan inside line tadi di Seleko 14. Ashraf Zakwan berada di tempat ke-5 sekarang ni. Dan di depan Aram Haris
Ya, lalu dia akan berada di depan untuk masuk di selekor 15. Situ yang paling penting untuk keluar di selekor yang ke-15 ini untuk menuju ke gagasan penamat. Sama ada 33 yang berada di hadapan terlebih dahulu. Ya, 33 yang berada di hadapan dulu. Sekali lagi Ashraf Zakwan dan cuba dikejar oleh Ikram Tani untuk menuju ke gagasan penamat sekarang ini. Sekali lagi, Ikram Tani lebih laju lagi kali ini. Di saat akhir dia ditewaskan oleh Muhammad Ikram Tani. Walaupun strategi dia menjadi, sekali lagi dia keluar dan berada di hadapan. Tak pernah fail untuk lakukan. Tapi kali ini dia berjaya untuk memenangi perlumbaan di tempat yang pertama, Ikram Tani. Zakwan tempat yang kedua, Nuzul Adi Muhammad Asudin di tempat yang ketiga. Lihat keputusan rasmi nanti. Tapi agak clear nampak Ikram Tani. Dan di semalam yang memerlukan foto finish kerana kedudukan rapat di antara Ashraf Zakwan dan juga Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. Dia di depan Ashraf Zakwan. Tapi kita lihat bagaimana kelebihan klip-klip yang ada pada Ikram Tani digunakan sepenuhnya. 1, 2 dan 3. Nah, jelas nampak. Jelas kali ini nampak. Dan memecahkan dominasi yang dilakukan oleh Ashraf Zakwan. Tapi 20 mata untuk dia di sini pun dah cukup kuat untuk dalam kedudukan keseluruhannya.